Hari ni, aku bukan nak buat review movie, tapi aku nak unboxing album baru Park Jin Yoo, Say and Done. Jom, kita tengok apa yang ada dalam ni. Aku masa order ada tengok senarai, tapi aku tak tengok. Tengok pun tengok gitu je lah. Tengok macam tu saja. So, ni baru sampai. Ini memang aku beli tempoh pre-order dekat Shopee. K-pop merchandise. Kalau siapa yang beli barang merchandise, tahulah kedai official store ni dekat Shopee. So, jom kita tengok apa yang menarik album Park Jin Yoo kali ni. Let's go. Aku pun nak tengok. Aku harap menarik sebab untuk album Park Jin Yoo Say and Done kali ni, aku ambil yang version macam buku warna oren tu. Aku ambil yang tu sebab page photobook dia lagi banyak berbanding yang warna hitam macam tin tu, aku rasa. Jadi yang tu 48 page saja photobook. Yang ini 90 lebih. Jadi aku ambil keputusan untuk ambil version yang ini. So, ini dia. Aku rasa macam ni je. Sebab aku masa sampai tu agak terkejut lah. Sebab kotak hanya besar ni saja. Kau bayangkan kotak hanya besar ni saja. Kan? So ini album dia. Aku beli ni dapat murah 60 lebih kalau tak. Tapi kalau ikutkan version ni murah sikit berbanding yang kotak warna hitam tu. Kotak warna hitam tu, kalau kau tengok harga asal dia sebelum promo, sebelum voucher ke apa, 130 ke 150 kalau tak silap aku. Jadi sangat mahal gila. Tapi bilangan, kalau korang tengok dua version tu, bilangan item dia sama. Cuma item yang dapat tu berbeza lah ikut version dia. Ikut version dia tak sama lah. Tapi aku pilih ni sebab aku nak photobook. Photobook tu yang lagi penting. Photobook lagi penting sebabkan aku memang suka photobook lagi berbanding dengan yang lain. So, ini dia album Park Jin Yoo yang baru. Dan Say and Done. Dia rilis hari 13 Mei. Dia punya single pertama dia dan lagu-lagu dia lain. So, aku dah dengar 5-5 yang hanya boleh masuk dengan aku Everlove sahaja. Yang lain tu, aku hanya dengar sepintas lalu, baru dengar sekali saja. Jadi nak menerima tu ambil masa lah. Tapi Everlove, sangat-sangat best bagi aku. Album yang pertama aku dah beli, yang kalau korang perasan yang first album dia sebagai solo artist yang warna macam hitam putih tu. Yang itu je yang ada. Kalau yang satu lagi bentuk album macam ni, dia dah habis. Sebab aku beli tu pun dah 2 tahun kemudian album tu. 2 tahun kemudian. Dia buat plastik macam ni, sayang sebenarnya aku nak buka. Tapi nak kena buka juga. Nak kena buka juga sebab aku nak tengok dalam dia macam mana. Dan nak tengok apa yang dapat. Tapi kalau tengok pada dia punya ni,
banyaklah benda dapat. So aku nak tengok apa yang ada. Dia turunkan sikit. Maaflah, meja pun tak ada. Buatnya pun atas kerusi saja. Sebab bilik aku masih lagi under construction. Kalau tak, dia sepatutnya letak dalam kotak tau. Kalau letak dalam kotak lagi, aku rasa kalau letak dalam kotak lagi nice. Kalau letak dalam kotak, aku rasa lagi nice. Sumpah aku cakap. Dapat yang ini. Ini dia punya ni. Tag saja. Kiranya semua digabungkan dalam satu tempat. Kalau dulu konsep, aku tak tahu album K-pop yang lain, gambar ni diorang asingkan, tapi ini dia sekali letak dalam satu binder ni. Termasuk ini lirik book. Ini lirik book. Ini lirik book dia. Dan ini album. Ini album dia. Ini CD dia. CD dia letak macam ni. CD macam ni, kalau korang perasan, ada satu album GOT7, CD letak luar macam ni. Dan ada orang komplain ketika itu, letak CD macam ni. So, aku tak tahu dia buat konsep ni macam tu ke, ataupun memang konsep jenis macam ni. Kan? So, ini dia punya so ini isi dalam photobook album Park Jin Yoo, Say and Done. So korang bayangkan bila macam ni, puas hati lah. Bagi aku sangat-sangat puas hati bila album macam ni. Sebab kalau artis idol kita nak buat keluar photobook macam ni, aku boleh katakan mahal. Tapi tak adalah binder macam ni. Dia selalunya kalau artis Korea buat photobook, dia akan buat version besar. Ataupun paling common pun dalam majalah lah, korang boleh tengok. Tapi Park Jin Yoo agak susah. Dia punya gambar nak ada dalam majalah, ataupun dia sendiri nak muncul dalam majalah, sangat-sangat susah. So, bila album macam ni, aku memang akan grab yang photobook dan page dia banyak. Barulah bagi aku sangat-sangat berbaloi. Yes. Dan aku pun masa sebelum keluar dia nak umum album yang kedua ni pun, aku tanya juga bila dia nak buat keluar. Sebab ahli GOT7 yang lain semua dah buat keluar second album ataupun third album diorang yang untuk kerjaya solo. Jadi bila Park Ji Yoon umumkan second album dia, masa tu aku dah excited. Sangat-sangat excited apa semua. Jadi bila seller-seller yang jual K-pop merchandise buka pre-order, aku tak cakap banyak, aku terus beli. Masa aku pre-order, aku tak dengar lagi lagu dia. So, lagu tu aku letak nombor 2, beli album dulu. Ambil album dulu. So, bagi aku, kalau tengok gambar-gambar dalam ni, yes, puas hati. Sebab gambar-gambar ni memang sangat susah nak ada dekat internet. Tidak akan ada. Susah lah sebab benda ni dia letak dalam album dia saja. Jadi bagi aku sangat-sangat exclusivity. So memang tema dia macam ni. So aku rasa kalau tak silap, kalau tengok pada yang korang tengok senarai dia tu, 98 page. So dalam ni 98 page. Aku tak sure barang apa lagi yang dapat. Sebab aku rasa macam
Takkan. Oh, aku rasa aku ambil ni sebab yang tak ada POB kot. Boleh jadi. Boleh jadi tak ada POB. Sebab aku, sebab photocard tu, aku tak jenis nak sangat photocard. Sebab photocard, better kau beli season greeting. Season greeting. Dia yang biasa. Aku rasa aku ambil ni version yang biasa saja. Betul. Tapi agak pelik lah. Atau ada dalam ni. Sekejap Tapi gambar-gambar dalam ni bagi aku puas hati lah. Kalau korang tengok, A few moments later. dia selit kat sini guys. Dia selit kat sini. Aku ingat aku kena scam. So baguslah dia satukan semua. So tak terlupa. Kan. Okay, balik kepada yang tadi. So pada yang suka photobook, korang suka tengok-tengok gambar Pak Jin Yoo, aku recommend ambil yang macam ni. Kalau yang tin hitam version tu, tin yang warna hitam tu, kalau korang tengok tin ni, ini rasanya tin ni aku rasa pada yang suka, dalam ni tak silap aku hitam ni dia ada keychain. Keychain macam bentuk kunci. Siapa suka yang kotak hitam tu, suka yang kotak macam tu, aku recommend yang tu. Tapi aku boleh katakan photobook dia, gambar-gambar yang banyak tu ada 48 page. Korang boleh refer dekat description dekat bawah. Dan konsep yang kotak hitam tu sama macam korang tengok first album Pak Jin Yoo, yang dia buat style gambar hitam putih. Itu style photobook dia. Photobook dia jenis lipat-lipat. Aku suka je tapi tak puas sebab gambar tak banyak. Pada yang suka album yang banyak gambar, aku recommendkan ambil yang ini. Ini berbaloi. Korang tolak voucher kedai, voucher Shopee, tolak shipping lagi, so boleh dapat murah. Kan? So gambar dalam ni aku boleh katakan pada yang peminat Pak Jin Yoo, sangat-sangat berbaloi. Dan jangan risau, stiker tu semua ada di belakang. Dekat sini. Korang akan dapat 9 item. Kalau tak silap. Korang akan dapat 9 item. Ini dia. Adalah, takkanlah tak dapat photocard. Bohong lah tak dapat. So kalau tengok dekat sini, kalau korang tengok dia punya untuk version ni, version Achieve. Ini orange ni adalah version Achieve. Dan kalau yang kotak hitam tu memory box version. Jadi barang-barang dalam tu lain lah. Dan kalau korang tengok review pun, menarik juga. Sampaikan aku pun rasa nak juga ini. Tapi untuk yang minat photobook, aku recommend yang ni lah. Untuk minat photobook, aku recommend yang ni. Gambar dalam ni semua puas hati. Korang akan dapat satu dia punya hardcover. Hardcover dia yang ini. Hardcover dan CD. Korang akan dapat CD di luar. Dan photobook. Aku tunjukkan tadi. Lirik book. Okay, lirik book. Dekat sini korang boleh tengok lirik book dia. Okay. Lirik book dia yang ini. Yang ini, yang besar ni.
yang ada gambar di depan ni, ini adalah lirik book. Dekat luar. Kat sini. So, korang boleh tengok lah siapa penulis dia, siapa komposer dia, apa semua. Dan korang akan dapat mini book. Mini book, aku rasa yang ini. Mini book yang ini. Ini, mini book. Ini saja, mini book. Mini book dia. Dia tulis dekat sini mini book, tapi tulis dekat sini ada macam postcard. Aku tak sure kan, lebih kurang saja. Dan korang akan dapat lagi di bahagian dalam korang akan dapat ini photocard korang akan dapat satu set lah. Satu set ada 2 keping, dia ada 2 jenis. Satu yang warna orange, satu yang warna hitam. Yang warna hitam tu aku rasa yang memory box punya. Korang akan dapat yang ini. Dan juga stiker. Ni adalah stiker version 1 dan ini adalah stiker version 2. So setiap version stiker dia lain-lain aku rasa. Tak sama. So jangan lupa benda ni ada di belakang. Jangan ingat tak ada. Dia dah sekalikan. So bagi aku okey lah. Kan. Semua orang kata disatukan, tak berselerak. Kalau korang tengok album K-pop yang lain, dia letak merata, banyak benda tempat apa semua kan, tapi letak dalam satu kotak lah. Memandangkan Park Ji-yoon buat konsep buku, konsep macam ni, so dia satukan semua. Jadi bagi aku konsep ni menarik lah. Bagi aku tak sure benda ni baru ke atau ahli K-pop yang lain pun dah buat. Kan. Tapi bagi aku menarik lah. Style lah. Bagi aku agak style dia buat macam ni. Ini korang jangan ke belakang, takut dia terkeluar daripada binder dia. So ini adalah semua dalam satu tempat. Dalam satu tempat album Park Jin-yoon, second album sebagai solo artist Say and Dan. So pada peminat dia, jangan lupa dapatkan di official store, di Shopee ataupun mana-mana yang korang boleh dapatkan pada yang meminati Park Jin-yoon daripada GOT7. So apa kata korang yang dah dapatkan? Korang suka version archive ataupun korang lebih suka kotak hitam iaitu memory box? Jangan lupa komen dekat bawah. Tunggu aku review benda K-pop merchandise yang lain. Bye!